Pokok ini ada jantan betina cakap perak. Ya. Yang ini betina. Yang jantan pak cik dah tebang nun, tak berbuah. Kalau ada tak pokok ambil jolok. Terah dah. Terah boleh. Besok kamu nak balik kan? Terah. Terah ambil tu. Oh, nampak. Wah, asal gelugu. Kita nak pilih, kita ambil yang masih Yang elok. Yang elok ni kerahnya. Kita boleh ni kita tempat dia potong. Potong, lepas tu jemur okey. Potong senipis mana? Oh, dia boleh nipis lagi. Dia bukan ikut macam itu, satu gelugur ni kita belah 3. Oh, belah 3 lagi. Belah 3, jadikan 3. Jangan ikut style Kelantan. Dia potong sekutu-sekutu. Dia dia jawab posisi tu. Kelantan itu lambat kering. Oh, itu je. Oh. Tak kira kat sabur daun je. Yang merah. Pucuk tadi. Tak. Yang merah ni makan buat ulam ataupun buat masak lemak telur itik. Bubuh daun asam ni. Daun asam ni. Daun asam. Ni segi kau tahu tu. Maksud makan saja pun buat ulam pun boleh. Boleh. Pucuk ni. Rasa dah nak. Boleh cuba tu. Boleh ambil apa. Lepas sekolah KE ada 2 pokok. Jadi Kasar tiap kali nak buat asam. Buah ni. Kalau kau tahu buah asam ni, kalau kau tahu siapa yang cari sampai mati pun dia nak asam juga. Dia nak asam juga. Apa dia? Apa Apa dia? Sampai mati pun dia nak cari asam juga. Apa dia? Tolong jawab. Apa asam? Macam teka-teki je ni. Tak ada, benda yang nyata. Yang nyata mana betul. Sampai mati pun dia nak cari asam juga. Ikan di laut, asam di darat. Piramli dah buat cerita, dia buat nyanyi. Ya. Dalam kuali ataupun periuk ataupun belanga bertemulah jua. Itu ikan darat tu dia guna ikan tu dia asam ikan di laut kan. Dia akan cari juga. Dia cari asam ni. Dia asam juga. Falsafah orang kita Melayu lah. Baru sedap masakan. Yang mahu masakan setengah orang panggil nak ambil asam Jawa. Asam Jawa. Yang ni ori lagi. Selalunya benda asam-asam macam ni kalau orang amal untuk orang diet kurus elok ni. Kan? Betul. Dia minum teh dia ke, daun dia ke. Untuk slimming lah. Kalau orang perempuan, apa daun yang paling cantik makan? Daun ni lah kot. Ini pun boleh. Halban. Orang perempuan, daun pucuk halban. Pucuk halban. Boleh, kalau kamu sekarang pun boleh amalkan. Pucuk halban. Pucuk halban. Mana jumpa pucuk halban ada? Ada ni mata ni banyak. Sini datang ada. Dia apa penurun bukit jambatan yang ada ni. Belah kiri kanan ada pucuk halban. Kenal ke pucuk halban? Kenal. Kalau tengok kenal. Ada di situ ada. Tengok pucuk halban tu. Pucuk halban. Ini pokok asam gelugur. Buah dah masak gugur, dia ada lagi yang muda. Semua orang tanya, orang datang kemari, dia tanya dia pun ketakutan, tak sih boleh kan ambil puasa, kamu nak buat apa? Soalan betul. Kadang-kadang buat sendiri, jemur sendiri, hiris sendiri, jemur sendiri. Ini tanah nak 78 lah. Pokok ini ada jantan betina cakap perak. Ya. Yang ini betina, yang jantan pak cik dah tebang nun, tak berbuah. Tak buah. Berbunga tapi tak berbuah. Dia macam pokok betik juga. Ya. Dia walaupun pokok besar pun dia berbunga tak lekat buah. Tak lekat. Maksudnya kita nak tebang dia tu pokok lama itu dululah. Belakang dangar tu penurun dekat tanah tu jantan. Yang ni betina. Ini jantan. Yang nun jantan dekat gazebo. Tak kalau orang nak tanam 2-3 pokok kena jantan semua habis tebang semua. Kita pun tak pasti yang tepat kita tahu jantan betina. Tapi biasanya kalau jantan, kalau betina ni kita tahu daun dia lebar sikit. Oh, daun dia lebar. Masa kecil dia pokok daun lebar. Daun dia lebar sikit. Baru tahu juga ni. Dan biasa nak semai je, ada semai. Kalau boleh guntingkan apa tunjang dia, baru dia tanam. Perkataannya kamu nak berbuah, tak berbuah. Niat macam tu lah, doa. Cok, nasib baik durian tak ada jantan betina. Kalau tidak lagi jenuh. Ada juga? Ada. Yang jantan. Ada. Dia berbunga tapi tak berbuah. Dekat rumah saya tu. Anak benih saya sendiri. Orang sebelah tu kakak tanam. Berbunga dah rasanya dah 10 tahun lebih dah bunga lebat.
tak pernah lekat Ada buah. putik besar-besar itu tak pernah lekat. Itu jantan lah namanya. Depan rumah saya tu. Benih saya punya. Saya nanam. Jemai. Tapi dalam kebun ni semua pokok betina ni kan. Dia ni. InsyaAllah. Semua dah pernah berbuah ni dah apa 20 30 tahun lebih dah. 40 tahun lebih. 40 tahun lebih dah. Datang musim durian boleh beli dah durian sini lah.